Okay, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Okay, hari ni Cikgu Ros akan buat video untuk modul Matematik Tingkatan 5, bab 6. Okay, ini modul ni bukan apa, modul ni sama daripada buku teks, cuma Cikgu ringkaskan dan Cikgu buat dalam paparan sebegini ya. Jadi pelajar perlu tengok mana yang perlu awak tekankan dalam topik ini ya. Okay. Dan soalan-soalan yang cikgu berikan dalam ni semua soalan-soalan dalam buku teks. So jangan risau dan dalam kerja pun cikgu follow daripada buku teks. Okay, kita mulakan dulu dengan standard kandungan. Okay, nilai sinus, kosinus dan tangent bagi sudut Q. Dia boleh gunalah sama ada Q ke, theta ke, alpha ke, beta ke ya. Tak ada masalah. Sudut tu tak ada masalah sebab dia adalah unknown. Okay, sebab dia adalah unknown, pun boleh ubah. Okay, dia boleh guna jenis macam ni. Ini theta. Okay, ini theta ya. So apa-apa sudut yang dia gunakan pun kita follow sahaja. Okay, so kita akan membuat dan mensusahkan konjektor tentang nilai sinus, kosinus dan tangent. Okay, menentukan nilai sinus, kosinus dan tangent. Menentukan sudut apabila nilai sinus, kosinus dan tangent diberi dan menyelesaikan masalah yang melibatkan sinus, kosinus dan tangent. Mungkin cikgu tak akan panjangkan video ini, cikgu akan buat lebih kurang dalam 10 minit plus sahaja. Okay, so apa yang perlu tahu adalah dalam topik ini bila berkaitan dengan trigonometri, kita mesti tahu bahawa dalam satu SATA chartes mempunyai paksi X dan paksi Y. Okay, yang ini kita dah jumpa dalam koordinat. Paksi X melintang, paksi Y mencancang. Mencancang ni tegak lah, yang ni tegak. Ni paksi Y, ni paksi X. Okay, itu semua dah tahu. Okay, so bila melibatkan paksi, dia mesti melibatkan titik. Okay, kalau kita tengok kat sini, ni titik, ada titik P. Okay, so kita tahu bahawa jarak titik asalan O ke P ini mempunyai jarak tersendiri. Yang ini kat sini kita tak bagi tahulah berapa jaraknya. Okay, cuma bila kita tahu dia ada jarak, bermaksud dia akan membentuk satu jejari. Yang mana jejari itu melibatkan sudut. Ni sudut dia. Okay, sudutnya dilabelkan dengan theta. Okey, kenapa sudut dikira daripada paksi X ni cikgu? Ni paksi X. Kenapa dikira daripada paksi X? Okey, kerana dia akan menjadi sudut rujukan yang mana bulatan itu bermula daripada sini dan melalui pusingan lawan jam untuk melengkapkan 360 darjah. Okey, cikgu ulang ya. Okey, dia bermula daripada kosong paksi X dan dia membuat putaran mengikut arah lawan jam. Arah lawan jam untuk melengkapkan 360 darjah. Okey. Dan bila kita tengok, garis satah ini, bila kita buat macam ni, dia membentuk 4 sukuan. 4 sukuan. Pernah tahu sukuannya? Kuarter. Sukuan tu kuarter. Kalau kita tengok jam tu maksudnya dia dalam pukul 3, pukul 6, pukul 9, pukul 12 lah, itu sukuan ya. Okey, so dia membahagi kepada 4 bahagian. Kita namakan dia sukuan pertama, sukuan kedua, sukuan ketiga dan sukuan keempat. Okey, sukuan pertama, kedua, ketiga dan keempat. Okey. So, balik pada contoh soalan ni. Okey, cikgu padam ni. Okey. Di sini, bulatan warna merah ini telah menandakan pada nombor 1. Okey, nombor 1 bermaksud X sama dengan 1. Okey, X, Y dia 1 manakala Y dia kosong. So X1, Y0 dia membentuk bulatan
Okey, bulatan warna pink ini membentuk bulatan 360 darjah. Arah lawan jam. So setiap kali garis pink ini, garis yang cikgu tebalkan warna biru ini berhenti di mana-mana garisan bulatan. Contoh cikgu berhenti di sini. Okey, cikgu berhenti di sini. Okey, so setiap kali itulah sudut akan terbentuk. Okey, tengok ya, bila garis warna kuning berhenti kat situ, so sudut itu akan terbentuk sebegini. Okey, bila garis warna hijau terbentuk, maka sudut itu akan terbentuk daripada kosong pergi ke hijau. Okey, so dia mesti start daripada X itu sendiri. Okey, dia mesti start daripada X itu sendiri. Okey, setakat ni boleh? Okey, misal kata cikgu ada satu garis warna merah. Ni. Okey, dia perlu start daripada mana? Dia perlu bermula daripada mana? Okey, dia perlu bermula daripada X juga. Ni dah garis ni. Tengok ya, cikgu bulatkan. Okey, dia membentuk sudut sebegitu. Okey, so mesti awak tertanya-tanya kan, kalau dah besar sudut macam tu, berapa banyak kita nak kira? Apakah sudut yang terbentuk? Okey, jom kita tengok yang ini nota yang telah diberikan dalam buku teks. Okey, titik P berada dalam sukuan pertama. Okey, cikgu padam dulu Titik P, mana titik P? Okey, titik P, yang warna biru ni. Cikgu ambil warna biru ni. Titik P berada dalam sukuan pertama, maka sudutnya antara 0 hingga 90 darjah. So apa-apa nombor yang kurang daripada 90 tetapi lebih daripada 0, kita akan namakan dia sudut dalam sukuan pertama. Okey, sebagai contoh kita ada 20 darjah, 35 darjah, 79 darjah, 89 darjah. Okey. 89.5 darjah. Okay. Adakah 90 darjah diterima? Ni cikgu tanya, adakah 90 darjah diterima? Okey, jawapannya tidak. 90 darjah tidak diterima kerana dia tidak termasuk dalam sukuan ini. Awak perlu faham tanda ketaksamaan ini. Tanda ketaksamaan ini merujuk kepada tidak termasuk. Okay, so selain daripada nombor-nombor yang kurang daripada 90 tapi lebih daripada 0, dia berada di sukuan pertama. Okay, so kita tengok P garis warna kuning. Contohlah cikgu letakkan dia sebagai Q. So Q ni masih lagi dalam sukuan pertama. Okay, maka sudut-sudutnya mesti di antara 0 hingga 90. Kalau kita tengok garis Q, cikgu labelkan R. Ni titik R. Okay, dia berada di sukuan kedua. Sukuan kedua mesti di antara 90 darjah hingga 180 darjah. Di antara. Di antara. Bermaksud dia tak boleh 90 ni. Dan dia tak boleh 180. Dia boleh 91 darjah. Boleh 105 darjah. 130 darjah. 179.5 darjah. Tu boleh. Okey, kalau dia betul-betul ngam 180 tak boleh. Okey, faham ya? Kita tengok sukuan ketiga iaitu sukuan yang mana titik itu antara 180 dan 270. 180 dan 270. Tengok warna merah ni Okey. So contoh 180 dia jadi 181. Lagi apa? 230. 255. Apa lagi? 279. Tak boleh. Maaf. 269. Sekejap cikgu padam. 269. Boleh. 270 tak boleh. Okey, kita tengok pula sudut D. Cikgu ambil warna lain pula. D. Titik D. Titik P berada di sukuan keempat ya. Contoh cikgu ambil dia S. Cikgu labelkan S lah.
Okey, nanti awak guna P dia nampak keliru pula. Okey, S itu berada pada sukuan keempat. Okey, sukuan keempat di antara 270 hingga 360. Contoh-contoh sudutnya ialah 271. Okey, 289. 359. Macam tu. Okey. Tu maksud ataupun sudut-sudut yang terkandung dalam setiap sukuan. Yang ini awak dah belajar di tingkatan 1. Okey, cikgu bagi nota lagi. Okey. Apa yang terlibat dalam trigonometri adalah berkaitan dengan segitiga. Bila tri itu maksudnya tri itu maksudnya adalah 3 sisi, 3 sudut. So bila ada 3 sisi, 3 sudut maksudnya semua benda tu akan melengkapkan bentuk segitiga bersudut tegak. Segitiga bersudut tegak. Yang ni adalah yang cikgu tunjukkan warna hijau ni, segitiga bersudut tegak. Okey, segitiga bersudut tegak mempunyai setentang, sebelahan dan hipotenus. Okey, hipotenus ni adalah garis yang panjang. Ini hipotenus. Ada memang jadi sengit lah. Nak tahu mana satu hipotenus, awak akan nampak bentuk segi empat ni. Okey, dia menuju ke arah garis yang panjang, kita panggil hipotenus. Okey, di sini mesti terdapat kekeliruan. Cikgu macam mana nak tentukan mana satu setentang, mana satu sebelahan. Okey, setentang. Okey, setentang ni mesti dia bertentangan dengan hipotenus. Okey, mesti bertentangan dengan hipotenus. Manakala bersebelahan pula, okey, bersebelahan pula, kalau kamu tengok segi tiga itu ada segi ni bentuk 90 darjah dan ada theta. Okey, bila di bahagian yang sama itu kita panggil sebelahan. Okey, topiknya awak dah belajar di tingkatan 3 ya. So ni adalah refreshment sahaja. Okey, ni adalah bersebelahan. Okey, dalam kebanyakan buku-buku rujukan ataupun mana-mana video pembelajaran, okey, kita akan labelkan setentang ini sebagai O. Bersebelahan ni sebagai A, adjacent. O, opposite. Hypotenuse kita buat H. Okey, so kita akan main dengan perkataan HOA lah. Okey, adjacent, opposite, hypotenuse. Okey, so yang ni cikgu guna dalam buku teks saja. Sin theta sama dengan setentang bagi hypotenuse. So setentang ni sama dengan apa? O per H. So nak kenal dia SOH. Okey, sin, opposite, divide with hypotenuse. Okey, cos. Okey, cos sebelahan adjacent over hypotenuse. So dia jadi cah. Kenapa cah? Sebab in English cos kita tulis cos. Okey, adjacent ni hypotenuse. Okey, tangent. Tangent sama dengan toa. So tangent, opposite, adjacent. Okey. So cah toa. Okey. Itu formulanya yang awak akan guna pakai sampai hujung topik ini. Okey. Masuk kepada sudut rujukan sepadan. Yang ni kamu akan jumpa dalam topik ini, sudut rujukan sepadan ya. Sudut rujukan sepadan ini sentiasa kurang. Cikgu highlight akan kat sini, sentiasa kurang daripada 90 darjah. Okey, sudut rujukan ni kena kurang daripada 90 darjah. So dek, kalau cikgu cakap sudut rujukan tu 179, adakah kita panggil dia sudut rujukan? Okey, bukan sudut rujukan ya, sebab dia lebih daripada 90 darjah. Syarat dia mesti kurang daripada 90 darjah. Okey, boleh awak listkan sudut-sudut yang kurang daripada 90 darjah? Kurang 90 darjah apa dia? Okey, 89, 20, apa lagi? 15, okey, 10,
59 dan sebagainya. As long as sudut itu kurang daripada 90 darjah. So dia boleh jadi sebagai sudut rujukan sepadan. Okey, apa kegunaan sudut rujukan sepadan? Okey, kita tengok contoh ni. Contoh ni sama macam buku teks. Okey, cikgu dah ringkaskan sahaja. Okey. Kita tengok sukuan demi sukuan ya. Sukuan pertama. Okey, cikgu besarkan. Sukuan pertama, okey, theta itu berada dalam sukuan pertama. So kat sini tak ada masalah kerana kita tahu sukuan pertama kurang daripada 90 darjah. So ni tak ada masalah. Sudut rujukan dia kurang dari 90 darjah. Sukuan kedua kita tengok dia dah pergi kepada sukuan kedua. Okey, yang mana sukuan kedua ni antara 90 hingga 180. So jawapan dia mungkin lebih daripada 90 darjah kan. Tapi kita ni nak dapatkan sudut rujukan ni, apa perlu kita buat ialah kita ambil 180 tolakkan dengan 90. Tolakkan dengan theta itu. Contoh cikgu tunjuk. Okey, cikgu ada theta 130 darjah. Okey, so 130 darjah ni lebih daripada 90 kan. So sudut rujukan yang kita nak ialah kurang 90 darjah. So kita buat jalan kerja 180 darjah tolak 130 darjah. So kita akan dapat 50 darjah. So 50 darjah tu adalah sudut rujukan sepadan. Okay, sudut rujukan sepadan. Kerana kita nak dapatkan kurang daripada 90 darjah. Okey, kita pergi ke sukuan ketiga. Okey, sukuan ketiga kita tahu dia lebih 180. Tengok lengkuk warna biru ni. Dia lebih 180. Okey. Jadi apa perlu kita buat ialah kita ambil nilai theta itu, kita tolakkan dengan 180. Contoh, cikgu ada theta 220 darjah. Okay, jadi cikgu pun masukkan dalam formula 220 darjah tolak dengan 180. So kita akan dapat 40 darjah. So nilai sudut rujukan itu hanya 40 darjah sahaja. Okey, boleh ya? Kita pergi ke sukuan keempat. Okey, sukuan keempat kita tahu nilai dia lebih daripada 270 tapi tak sampai 360 darjah. Okey, nampak putaran dia ni? Putaran dia hampir membulat. Okay, jadi apa kita buat ialah kita ambil 360 darjah tolakkan dengan theta. Contoh, cikgu ada sudut sebanyak 290 darjah. Jadi cikgu masukkan dalam formula 360 darjah tolak 290 darjah. So kita akan dapat berapa? Jadi kita akan dapat 70 darjah. Okay, 70 darjah itu adalah sudut rujukan sepadan. So kalau bila kita tengok setiap sudut ini mempunyai nilai yang kurang daripada 90 darjah. Itu yang kita panggil sebagai sudut rujukan sepadan. Okey, jom kita buat latihan yang berkaitan sudut rujukan sepadan berikut. Okey, tengok contoh yang pertama. Ni contoh ni semua dalam buku teks. Okay, cikgu memang ambil daripada buku teks, so tak ada apa-apa yang berbeza. Contoh, cikgu ada 97. Okay, sekiranya tiada ilustrasi ataupun gambar rajah, sepatutnya pelajar perlu tahu bahawa 97 itu lebih daripada 90. So 97 itu berada pada sukuan kedua. So kalau cikgu lukis dia berada di sini. Ni sukuan dia. Okay. So bila sukuan kedua kita kena buat jalan kerja yang mana 180 tolak 90 darjah. Okey, mana cikgu tahu 180 tolak 90 darjah? Ni cikgu tengok balik semula pada nota di atas. Okey, 180 tolak 97 darjah. So kita dapat 83. Okey, kita tengok 189. Okey, 189 ni agak-agak di sukuan keberapa? Okey,
Okay, so kat sini sukuan ketiga. Sukuan ketiga. So sukuan ketiga, kita tengok formula sukuan ketiga. Tu dia 108 theta tolak 180. So kita akan buat alpha sama dengan 189 tolak 180. So kita akan dapat 9 darjah. Macam tu sahaja. Okey. Kita cuba soalan C. 278 darjah. 278 darjah. Agak-agak di sukuan keberapa? Sukuan pertama, sukuan kedua, pada 270 bermakna dia berada pada sukuan keempat. Berada pada sukuan keempat. So sukuan keempat apa kita buat? Kita tengok formula dia 360 darjah tolak 278 darjah. Okay, so kita kira 360 darjah tolak 278. Kita akan dapat 82 darjah. Okey, tu maksudnya. So awak dapatkan sudut rujukan sepadan. Okey, satu lagi soalan yang cikgu nak ambil ialah soalan H. Okey, soalan H. Okey, dalam banyak-banyak soalan awak tak jumpa pun darjah dan minit. Ni minit. Yang cikgu tunjuk ni minit. Yang ini darjah. Macam mana kita nak laksanakan pengiraan? So tak ada masalah ya. Boleh saja kita first kali kita tentukan dia sukuan keberapa. Agak-agak dia sukuan keberapa? Okey, ya dia sukuan ketiga. Okey, so kalau sukuan 3, sudut rujukan sama dengan theta iaitu 215 darjah 42 minit tolak dengan 180 darjah. Boleh tengok macam mana kita nak kira 215 darjah. Nampak ni cikgu tekan yang sini. Nampak tak? Okey. 42 minit. Tekan lagi benda yang sama. Okey. Tolakkan dengan 180. Kita tekan SD. Okey, kita akan dapat 37.5 darjah. Sorry, 30 terbalik. 35.7. Okey, kita dapat macam tu. Ya, okey, tak ada masalah di situ. So selain daripada ni, jadikan latihan. Okey, sekarang kita nak pergi ke nota seterusnya. Tadi kita dah kenal sukuan. Okey, sukuan 1, 2, 3 dan 4. Okey, yang ini memang kena ingat sebab selalu ditanya. Okey, dan biasanya form 3 pun dia dah pernah tanya ya. Sukuan 1 melibatkan sin cos tangent yang positif. Lepas tu dia kata semua positif. Sukuan kedua hanya sin saja positif, yang lain negatif. Sukuan ketiga hanya tangent saja positif, yang lain negatif. Sukuan keempat hanya cos sahaja positif, yang lain jadi negatif. Nak hafal macam mana? Tak perlu hafal payah-payah macam ni sampai 12 kali hafalan. Okey, awak ingat sahaja SSTK. Saya suka tolong kakak. SSTK. Okey, yang mana S itu semua sin cos tangent positif, suka sin positif, tangent positif, cos positif. Kalau kamu ada akronim lain, awak boleh ingat mengikut akronim yang awak selesa untuk awak hafal. Okey, so bila dah ada SSTK ni, nilai-nilai yang terletak dalam sukuan itu akan menghasilkan nilai positif dan nilai negatif mengikut sin, cos dan tangent. So kat situ kita akan panggil dia sebagai hubungan fungsi trigonometri. Okey, contoh soalan pertama.
Kita masih lagi dalam keadaan tadi, sin 101. Okey, 101 berada dalam sukuan kedua. Okey kan? Tetapi dalam keadaan sukuan kedua ini dia berada dalam tagging sin. Dia sin. Jadi adakah sin pada sukuan kedua positif? Ya, sin adalah positif. Bermaksud kita akan buat dia sudut rujukan 180 tolak 101. Maka kita akan dapat positif sin 79. Okey, masih belum dapat lagi apa maksud cikgu . Okey, so first kali kita abaikan dulu sin. Okey, kita abaikan dulu sin. Kita tengok dulu sudut itu. Sudut itu berada dalam sukuan kedua. Kita dah buat tadi soalan di atas tadi. Okey, yang mana sudut dalam sukuan kedua perlu apa? Perlu ditolakkan dari 180 darjah. So bila kita tolakkan 180 tolak 101, maka kita akan dapat 79. Itu yang kita buat di atas. Tetapi bila masuk fungsi trigonometri, dia letak sin. Bila letak sin, kita kena kenal pasti sin dalam sukuan kedua. Sin dalam sukuan kedua adalah positif. Maka bila dah dapat sudut rujukan tadi, maka jawapan itu sin 79 dalam keadaan positif. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Okey, first kali kita tengok 194. Okey, 194 berada dalam sukuan keberapa? Okey, dalam sukuan ketiga. Bagus. Sukuan ketiga. Okey, apa yang perlu kita buat untuk dapatkan sudut rujukan? Ya, betul. Nilai tersebut tolakkan dengan 180. So, kita buat cos 194 darjah tolak 180 darjah. Okey, kita tengok. Dalam sukuan ketiga, siapa yang positif? Sukuan ketiga tangent positif. So bermaksud kita perlu letakkan selain daripada tangent, kita kena letakkan cos itu negatif. Betul. Okey, kerana di sukuan ketiga. So kita kira lah 194 tolak 180. So dia jadi 14 darjah. So kita buka kurungan dia jadi negatif cos 14 darjah. Jangan lupa buat simbol darjah di situ. Okey, boleh? Okey. Awak lengkapkan soalan ni sampai soalan I. Okey, jadikan sebagai kerja rumah. Okey. So itu sahaja latihan untuk hari ini. Okey, diharap awak boleh ulang untuk proses pemahaman topik ini. Kita jumpa untuk kelas yang akan datang.